Selepas 2 bulan Adam Lee kena langgar, baru nampak kereta kemek. Adam yang dilanggar, tapi dia yang disalahkan dan digertak. Okey, nampak kan kemek dekat atas fender tu kan. Benda ni dah 2 bulan tau. Bila siang aku baru keluar gym, cerah macam ni baru nampak dia kemek tau. Teruk juga sebenarnya. Itu aku pakai tangan je sebenarnya. Aku ketak keluarkan balik. Ni aku baru perasan after 2 months. Dia jahat tau sebenarnya. Aku yang kena langgar, tapi aku yang disalahkan. Aku kena langgar kat Petronas. Aku baru lepas isi minyak. And then budak lah dalam 18, 19, 20 macam tu kot. Dia langgar, dia reverse, pam, dia langgar aku. Lepas tu dia keluar. Lepas tu pakcik dia backup dia. Pakcik dia dekat kawasan situ lah. Pakcik dia backup dia. Aku macam kena getak. Dia kata disebabkan aku public figure kan, aku kena getak macam everyone is watching you. You are actor kan, ni semua kan. Macam lah aku yang kena langgar, aku kena getak. Adil lah.